Bro, salah tu lanyard. Oh, lanyard. Sorry bro, aku ingat saya senggol ni rupanya lanyard aku. Tempat aku kerja kat Petronas ni. Sorry eh. Sorry. Tadi ingat ni lanyard punya. sorry. Oh, sorry. Sorry eh. Kajang jauh lagi ke? Apa cerita ni bro? Tengok macam aku, pangkat aku lagi tinggi dari kau, tapi pakai baju biasa je. Biasa lah bro, budak baru nak dapat kerja bagus. Tunjuk lah kan. Tidur pun pakai lenyat ke? Woi, kau apa hal tidur pakai lenyat? Tengoklah aku ni, pakai baju TBH baru cool. Bukan tak nak, tapi aku takut Yahudi curi aku punya lanyard ni. Woi, mandi pun pakai lenyat ke? Yalah bro, tahu kerja mana? Hai, work from home pun pakai lenyat? Kau tak penat lah, aku kerja tapi tak pakai lanyard. Siapa nak tahu? Kau ni jalan-jalan kat KL pun pakai lenyat ke? Alah, kecoh lah kau ni. Suka hati lah nak pakai apa. Kau ada? Kau ni tak apa-apa lah. Kita belajar penat-penat, tinggi-tinggi, susah-susah. Kalau kau pointer bagus pun, belum tentu kau dapat kerja bagus. Aku dapat kerja kat Petronas ni, takkan nak senyap. Kenalah tunjuk. Betul tak? Sorry. Biasalah orang kerja busy kan. Hello, Datuk. Ayo. Apa? Saya kena buang kerja, Tok. Tok, saya dah canang satu kampung, Tok. Tolong, Tok cleaner pun tak apa, Tok, kat sana. Janji Petronas, Tok, boleh pakai lanyard. Tolong lah.